Sakit lutut boleh makan jagung ke? Okey, boleh saja, cuma perlu berpada-pada lah. Sebab apa? Sebab jagung ni dia kaya dengan antioksidan yang mana dia ada lutein yang mana boleh bantu kurangkan keradangan. Okey, yang kedua tinggi dengan serat. Okey, yang ketiga ada magnesium, ada vitamin B yang mana boleh sokong kesedaran saraf. Okey, dan juga otot anda supaya lebih baik, lebih sihat lah. Tapi jagung ni dia akan jadi tak sesuai kalau anda makan berlebihan. Okey, ataupun anda makan jagung manis-manis dalam tin ke, kurang sesuai lah untuk pesakit lutut. Anda ada masalah kencing manis dan dalam masa yang sama ada masalah kesedaran lutut. Okey, perlu elak ya. Okey, so jadi nak lebih baik, lebih sihat, anda boleh cuba ikhtiar bersama dengan susu Grosha Active yang mana lengkap dengan nutrisi, ada juga 28 vitamin dan mineral. Okey, boleh sokong kesedaran sendi, tulang dan juga lutut anda lebih baik, lebih sihat. Ada masalah sakit lutut? Nak dapatkan susu kunyit collagen? Boleh dapatkan di Siam Farmasi berdekatan dengan tempat tinggal anda. Ingat, pastikan original baru beli, boleh beli di Siam Farmasi. Datang sini boleh dapat konsentrasi percuma. Jangan lupa dapatkan sekarang.